Punca yang hati ni jadi keras, punca yang hati ni kotor, punca hati ni rosak pasal apa? Nuqtatun sauda. Nuqtah tu maknanya titik. Nuqtah bahasa Melayu, nuqtah bahasa Arab pun nuqtah. Kita ni duk cakap Arab siang malam tak pasal. Suruh masuk kelas bahasa Arab tak mau, susah. Tapi duk pakai tiap-tiap hari. Dari mana Kak Soh? Majlis ilmu. Majlis tu bahasa Arab lah Kak Soh. Ilmu pun bahasa Arab. Noktah bahasa Arab. Khatul istiwa bahasa Arab. Abang pakai apa? Seluar apa? Levi's. Levi's tu bahasa Arab. Apa yang tak Arabnya? Sambai ya. Ulama tu bahasa Arab. Hak lain-lain tu. Semuanya kopiah ke? Semua Arab belakang. Nama apa? Ain. Lah, Ain tu pun Arab. Mata. Mai masuk kelas bahasa Arab mula-mula ramai. Tinggal seminggu, tinggal ustaz seorang. Alai lari balik. Nuqtah sauda. Nuqtah maknanya titik. Sauda maknanya hitam. Manusia ni bila dia buat dosa, satu titik hitam dalam hati dia. Satu titik hitam. Sekali buat dosa, satu titik. Lama-lama jadi apa? Bahasa kita ni nama dia tai lalat. Kain putih jadi tai lalat jadi apa? Bayangkan hati kita sekali buat satu dosa, satu titik. Hari ni agak-agak berapa dosa? Jangan hari ni sat-sat ni. Pukul 8 tadi. Berapa dosa kita buat? Duduk je Ustaz Ghazi atas kursi ni, terus dosa dah. Dalam TV putih tu. Tengok betul-betul gelap. Sudah hantar. Satu titik lah. Satu titik dah. Lagi, orang lain makan, kita duduk bawah. Hak duduk bawah tu kata, boleh makan. Duduk kata ke? Kata dosa paling banyak kita buat. Dosa kata. Dosa mengata. Takkan Kak Soh nak rompak bank. Cik manis nak rompak apa lari tak lambat. Takkan abang bidik nak pergi rogol orang. Hak isteri di rumah pun tak buat apa dah nak pergi rogol orang. Tapi dosa yang paling banyak kita buat apa? Dosa lidah. Maka tiap-tiap kali kita mengumpat, tiap-tiap kali kita mengata, berapa banyak dosa kita dapat. Maka hati kita ni pun dosa. Penuh hati ni kotor. Bila hati ni kotor, hambanglah lagu mana pun. Aku tak dengar. Yang aku dengar merucuk. Hang baca Quran lah lagu mana pun aku tak suka. Yang aku dengar nyanyi. Letaklah macam mana pun ilmu aku tak nampak dah. Yang aku nampak ialah toktik.